Betul ke nama daerah Segamat ni dari gerak hati seorang bendahara yang tengah dahaga tahap kritikal? Kisah ni berlaku selepas kejatuhan Melaka bila bendahara Paduka Tuan dan pengikutnya lari merentas hutan ke Johor. Dalam perjalanan tu, dorang jumpa satu lubuk sungai. Semua pun terus minum air sungai sebab dahaga gila. Lepas je minum, bendahara terus jerit, "Segar amat badan aku ni," dengan muka puas tahap maksimum. Dari sebutan segar amat tu, lama-lama terus berubah jadi segamat. Bayangkan kalau dia cakap sejuk betul, mungkin hari ni kita kenal tempat tu sebagai Bandar Sejuk Betul. So, ada ke orang Segamat kat sini? Kalau ada, jemputlah follow TikTok saya ni.